Okay, aku nak tanya korang kan, kalau betul lah apa dalam dunia ni perempuan nasib betul, ni aku nak tunjuk korang. Memang sebenarnya perempuan dia selalu betul. Sayang, cuba buat macam ni. Buat macam ni. Cuba letak dekat dahi. Cuba letak kat dahi. Cuba letak kat dahi. Cuba letak kat dahi. Sikit lagi. Sayang, buat macam ni. Letak kat dahi. Letak kat dahi. Kau nampak tak? Dia saja dia ubah. Kita kata perempuan punya pemikiran tak pernah betul. Dia apa? Dia kan suka-suka je dia tukar dia punya perancangan. Itulah korang kalau dah kahwin, hati-hati. Ini salah satu aku bagi contoh perempuan yang selalu betul. Dan kalau ada salah, cepat-cepat dia ubah. Okay?